Okey, hari ini kita nak datang untuk cari pakaian sekolah untuk anak-anak Okey Pelihatan. Sebab kita dapat permintaan lah daripada Okey Pelihatan ni, yang mana anak-anak diorang ni memerlukan pakaian untuk ke sekolah. Jadi hari ini kita datang ke Subang untuk dapatkan persalinan untuk diorang. Kita beli setiap anak OKU penglihatan ni yang layak lah. Kita beli satu persalinan lah, baju, seluar, kasut, stokin, beg sekolah dan sebagainya. InsyaAllah. Kita nak sediakan pakaian ni untuk 100 kanak-kanak untuk sesi 2026. Cumanya yang kita cari hari ini adalah untuk yang mana dah hubungi kita, dia nak yang segera lah. Ada orang nak segera, jadi kita cari dulu, kita selesaikan dulu yang mana yang mendesak ni. InsyaAllah pada 2026 kita akan bagi pada 100 orang kanak-kanak lah, insyaAllah. Cik Jamil ni dia sendiri pun OKU Pelihatan. Jadi dia tahulah keperluan anak-anak tu macam mana. So mana kata ini untuk yang segeralah kita nak bagi. Ya. Sekarang kita dah hampir sampai di rumah penerima ni lah. Dan kita akan menyerahkan persalinan untuk sekolah anak ya. Assalamualaikum. Khairul Azmi. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita pergi ke rumah kedua lah untuk program Yayasan Orang Buta Malaysia ni atas program Back to School. Terima kasih kepada YOBM. Terima kasih pada Yayasan Bagi Orang Buta Malaysia. Terima kasih banyak-banyak lah.